kuah campur Kuah campur. Ayam peha ada? Sikit lah. Okey Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni aku dekat area BBU, restoran Alzia Fatimah. Betul? Bandar Baru Uda. Alzia Fatimah, Bandar Baru Uda. Johor Baru. Johor Baru. Jadi hari ni ingat nak singgah, halang-halang tu nak try lah makan apa yang ada kat sini lah kan. Yang mungkin aku nak order macam mungkin nasi kandar dengan naan lah kot, dengan tandoori. Jadi tanpa membuang masa lagi, aku nak terus order. Sebelum tu, macam biasalah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang semua disemudahkan. Mari kita. Okey, ni dia punya tandoori. Tandoori kan? Tandoori bahagian peha. Cuma tandoori dia tak ada bagi sos tak? Sos dekat sini. Dia bagi yang ni saja. Mungkin sos dekat dia sekalikan mungkin dekat roti naan rasanya. Tapi jomlah kita cuba. Saiz-saiz dia potong macam ni lah. Bismillah. Ni kan ni. Ada biji. Aku nak perah kat sini. Allah. Yang ni. Tandoori ni makan macam ni pun sedap juga. Ni boleh makan ke? Maksudnya kalau perangan ni mana lagi layan katanya. Kalau dapat makan dengan sos pudina itu lagi ngancam lah. Kita ambil sini ya. Bismillah. Bawang dengan ni kombinasi. Lihat. Datang dia punya rasa masam-masam dengan rempah tu, counter dengan rangup dengan manis bawang ni. Memang tak boleh buat bincang. Lagi sekali. Macam ni ambil bawang. Memang sedap lah. Bismillah. Tak. Exclusive on the gong dan Sembilan Malam di Astro. Ambil satu. Ni nan cheese dia macam ni. Nan cheese ada tu. Lawan sos putih ni apa yang? Apa? Macam yogurt. Tapi macam bukan yogurt. Sos susu ni macam sos putih ni, tak tahu sos apa pasti. Garlic ke rasanya. Dia very light. Sos garlic yang sangat light sangat. Tak terasa sangat garlic dia. Dia creamy ya. Betul, dia lebih creamy je. Mungkin nanti nan tu punya kuah kat sini lah, pudina tu. Dia nak suruh letak kat sini agaknya. So far, nancis dia sedap, lembut gila. Dah sejuk pun lembut gila.
Sedap. Boleh lawan dengan dal. Dal dia pun nice juga. Semua yang sos misteri ni kalau ikutkan okey je. Cuma kalau betul dia garlic, rasa garlic dia tak ada, kurang. Dia macam lebih pada krim. Sekejap lagi nak tengok nasi. Okay? Tunggu. Kuah campur Kuah campur. Ayam peha ada? Sikit lah. Okey kurma. Kobis ada? Kopi habis tak, Pak? Buat saya masak. Ada? Tengah masak. Oh, tak apa. Tengok ni. Telur ikan, telur sotong. Kan tu lah ayam apa? Apa? Ambil peha lah. Sayur habis. Tengok goreng. Lambat lagi tak sayur? Boleh? Ayam bawang. Boleh lah sikit. Dengan papadam Tengok. Telur masin. Telur masin tak ya? Okey. Akhirnya sampai juga. Tadi delay sebab sayur habis. Jadi ni nasi, kuah campur, papadam. Ambil kau. Betul belanja Mungkin timing orang sedikit cepat. Jadi aku kalau makan sini biasalah. Alif, Daman. Kita kasih hancur dulu. Kemudian kuah. Sayur ni kita tuang. Ada pemain tuan rumah di atas. Dia angkat saja goreng itu ada. Kalau fashion. Barak. Kombinasi. Bismillah. Wilson Matwell. The captain Dominic. Ngam juga dia dah lambat-lambat ni, kuah dia dah kembang. Ingham. Terkena dengan sayur dulu. Pengurusan darat Ventilation Raja Singgah bersiap sedia. Mula semua. Papadam, sayur. Baik kawan. Dia dah kembang. Bismillah. Muyajis penalti. Apabila offside Muyajis. Orang rasanya baik ketika ini Muyajis rasanya dua capai. Dua di sana. Tetapi akhirnya baru setengah di bawah bendera offside ke atas air dan Muyajis. Yang ayam. Bismillah. Awal sebenarnya Muyajis sudah pun offside. Itu lagi berpilihan. Dengan kami sudah belum offside. Tapi saya nak cakap tentang peluang yang ada ni, Pak. Sedikit dia. Bagi Muyajis untuk lakukan shooting. Pada aku yang untuk yang nasi yang aku dapat ni, setiap cedokkan kuah dia tu ngam-ngam je semua rasa. Dapat rasa hint-hint rempah daripada kari, daripada kurma punya rasa. Lepas tu yang dia ada cakap tadi kuah manis kan. Tapi walaupun sikit, rasa juga manis dia tu. Sebaik ambil sikit. Takut ter-over kalau yang tu. Mungkin sebelum ni mungkin dia pernah ter-over kan. Kuat lah. Jadi so far, kombinasi kuah dekat Azia Fatimah sini sedap. Jadi. Tadi tu aku tunggu sayur tadi. Jadi nasi sempat nak kembang. Memang best lah. Kena pula papadam ni. Ini sedap. Ayam goreng ni yang goreng yang biasa. Dekat kedai-kedai lain. Yang best dia rasa, rempah dia berasa. Rempah daripada ayam goreng ni berasa. Bila dia combine dengan kuah campur tadi, mansur.
Cakap itu kostum siapa? Untuk yang agensi di semua. Ini Aku kalau tak makan macam-macam tadi, nasikan dulu. dah letak macam-macam telur ke apa kan. Tu so far yang ni alhamdulillah lah. Sos set macam ni pun dah sedap lah. Kuah campur yang dia bagi memang ngam lah. Sukatan dengam. Kena pula sayur. Kobis ni memang wajib lah. Okay. Untuk menu nasi pandai dekat Azizah Fatimah ni, kau boleh cuba try test. Untuk tekak aku, sedap lah berasa. Kuah-kuah yang terletak tu memang berasa. Tu yang best tu. Dapat rasa manis, rasa berempah, rasa masin yang basic. Dapat rasa kurma dia pun sedap juga. Okay. Jadi, aku nak habiskan makanan aku. Aku tutup dengan suapan terakhir. Sebelum aku suap, macam biasa, mengharapkan sokongan daripada korang. Terima kasih kerana sudi menonton. Harap untuk korang subscribe, like dan share. Semoga aku dapat bersemangat meneruskan video di kedai-kedai akan datang. Nampak. Hingga berjumpa lagi. Bismillah. Dah pandai masa Fufat jauh sasa sedikit shipping yang bagus. Kita dah ada jual baru yang biasa je sekian ni. Bangsaan. Ada